tak you sharing you punya mengapa you nak buat BE ni? Alright. Kenapa I buat BE? Sebenarnya masa 2022, even sebelum tu pun sebenarnya I tengah mencari peluang tau. I mean sebab kita duduk di KL ni dengan ada keluarga, dengan ada komitmen yang tinggi. So saya pernah buat macam e-hailing, pernah buat Uber sebelum ni, dan pernah juga buka gerai, tapi mungkin cabaran-cabaran yang ada tu dengan penat, dengan perlukan masa kan, duit. So saya rasa dia tak relevan untuk saya ketika tu lah. And then luckily saya jumpa dengan BE International pada tahun 2022 yang diperkenalkan oleh my friend Shah kan. Dan dia ajak saya masuk satu perkongsian. Okay? Dan 3 benda yang saya suka ketika tu, iaitu satu adalah modal dia rendah, RM60. Okay? Ya, betul. Dan yang kedua, kita tak perlu nak buat loan sebab kita tak diwajibkan simpan stok. Tak simpankan stok kan. Betul. Dan ketiga, tak perlu buat delivery. So kena dengan situation masa tu lah. Hanya saya pun duit pun tak berapa ada kan. Okay, this is something yang I should try. Kan saya cakap saya punya testimoni pun saya dapat. Barulah saya confident untuk berkongsi. Mula-mulanya memang saya fokus pada untuk dapatkan wang ataupun nak tambah pendapatan. Tetapi segalanya berubah bila saya punya ayah meninggal tau. Pada 3 bulan selepas saya buat the business. Okay? Dan ketika tu saya juga rehat kerja hakiki sebagai saya cloud engineer. Saya dulu seorang cloud engineer 13 tahun. Okay? And then saya ambil cuti sebulan, and then also BE pun cuti. Dan masa saya cuti tu saya fikir balik, sebenarnya BE bukan hanya duit kan. Duit kita tahu lumayan. Betul. Tapi sebenarnya ada lebih valuable lagi, iaitu kita boleh bantu orang. Kita bagi value to people, di mana itu adalah pahala tau. Kalau for Muslim, bagi saya itu adalah pahala. Dan dari situlah macam okey lah, daripada kita kerja duit akan sentiasa lari kan. Dan saya tukar mindset saya ketika tu kepada saya perlu tolong seramai orang, seramai boleh, supaya pahala tu sentiasa mengalir kepada orang yang saya sayang, yang dah tak ada dah kan kat dunia ni. So dari situlah saya tukar mindset, terus jadi berubah 360 darjah. Maknanya saya punya tindakan, saya punya usaha pun akan berubah kan. Dan alhamdulillah selepas setahun saya manage untuk resign saya punya kerja hakiki dan full time bersama dengan BE International. Sebab masa tu pun saya dah unlock 8 daripada 9 benefit daripada BE, termasuklah dana kereta. Saya pun tak sangka saya boleh sampai ke tahap tu, which is saya rasa pada mulanya macam just hanya nak tambah pendapatan, tapi kita dapat lebih daripada apa yang kita nak masa ketika tu, alhamdulillah. Wah, biasa. Okay, so apakah saran mereka yang di luar masih terfikir-fikir lagi pasal BE ni? Okay, sebab dekat BE International satu bisnes yang sangat simple, yang di mana anda tak perlu fikirkan contohnya you nak cari produk, you tak perlu nak fikir you kena bayar modal kan. And semua dah disediakan tau sebenarnya. But di sini apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tahu dulu apakah offer yang BE ada kan, yang kita boleh grab, dan beri peluang pada diri kita dululah. Sebab if you skeptical is bagus, kan, sebenarnya you be careful. Tapi buka peluang, buka mata you untuk dengar dulu dan lihat, pasti anda akan suka. Sebab yelah, siapa nak bagi kita dana kereta up to 7,000, dana rumah up to 6,000 kan. Benda yang mungkin kalau kita berada keadaan sekarang, kita mungkin tak dapat lah kan. Tapi kalau diizinkan Allah, you ada dengan BE, insyaAllah kita boleh dapat apa yang BE sediakan untuk kita. Anda tahu kan? Betul. Rajin di BE 2 tahun, insyaAllah you jadi RCCA. Ya, InsyaAllah. betul. Okay. Thank you. Alright. Thank you for sharing. Bye-bye.